Saya terpedaya dengan imej agamawan yang dibawa. Isteri kedua telah menerima WhatsApp daripada kakak skandal dia yang mana Farid telah menghantar video hubungan intim saya dengannya dan saya dalam proses cerai. Saya Diana, wakil syarikat. Farid minta saya buat loan RM60,000 untuk bangunkan sekolahnya di Denai Alam, Raudatul Furqan. Dah 5 tahun sampai sekarang dia tak bayar. Saya juga ada supply beg umrah bernilai RM40,000. Dah 3 tahun pun masih belum dapat bayaran. Saya terpedaya dengan imej agamawan yang dibawa. Jadi saya Ustaz Zain. Jadi saya bercakap ni bagi pihak kawan saya iaitu Ustaz Mahmud. Beliau adalah mutawif dan juga travel agent di Mekah. Jadi pada tahun 2023, jadi Farid bawa jemaah umrah dalam seramai 25 orang. Jadi bila sampai hotel Mekah, Farid bagi tahu akaun dia ada problem. Jadi dia pinjam daripada Ustaz Mahmud dan juga salah seorang jemaah iaitu Baiti sebanyak RM70,000 dan dia janji akan bayar sahaja balik ke Malaysia. Tetapi selepas 2 tahun masih tidak membuat bayaran dan last Ustaz Mahmud kena blok. Saya Monadin, seorang aktivis. Saya telah pun mendapat makluman daripada JAIS bahawa tauliah motivasi terhadap Farid telah pun ditarik balik. Farid sekarang ada waran tangkap oleh Mahkamah Syariah, insya-Allah.